kena terima hakikat lah. Wow, menarik topik kita hari ni, Anwar Ibrahim. So apa pandangan kau pasal Anwar Ibrahim? Jangan kecam apa-apa dulu Okay, yang positif je dulu. Okay, yang positif dulu lah. Ha. So far yang aku dengar, yang dan mulai pembacaan tu aku nampak dan dikatakan bahawanya sesungguhnya yang ekonomi makin elok disebabkan semasa dia pegang lah banyak pelabur datang dan sebagainya. Dan even sekarang ni pun lately yang kita nampak pun di mana ada banyak rasuah-rasuah, skandal-skandal, for example melibatkan Parlimen tentera baru-baru ni yang berkaitan rasuah yang sangat banyak. Itu tak termasuk lagi yang sebelum-sebelum ni. So bagi aku is a new fresh start lah untuk kita, dan dia tepatilah apa yang dia kata untuk menghapuskan rasuah yang ada dalam kerajaan. Oh, Tak ada intro. Dia terus masuk. Macam tu lah apa yang Cik P dah buat. tu macam tak nak cuba bukan intro sekarang. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Saya ialah Syafi. Selamat datang ke Selamat datang. Tadi tu awal-awal je. Selamat datang ke Selamat datang ke T Brothers, di mana saya akan interview salah seorang kita punya ahli panelis, iaitu Karafiti. Dia merupakan seorang influencer di TikTok yang bekerja sebagai seorang doktor. Doktor klinik kesihatan. Push itu ada gaya. Tak perlu beritahu kelihatan semua tu. Tak perlu beritahu Itu je. Okay, dia kerja sebagai seorang doktor. Nama beliau dengan title di belakang, di depannya yang penuh riaknya, Dr. Karafiti. Mana riak? Tak riak Kita cuma bagi tahu mudah supaya orang kenal kita. Okay. Dan boleh minta free consultation. Awak kata awak nak MC title tadi. free. Awak nak title. Mana ada begitu? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Tak kisah pasal title lah. Kisah? Tak. Tak kisah. Really. Okay. So sekarang saya akan bertanya satu soalan. Gelapnya lah. Kalau awak bersedia lah dengan soalannya. Okay. 1 tambah 1 apa? Depends on apa jawapan kita nak sebenarnya. Okay. Ada ustaz dia kata 1 tambah 1 3. Boleh jadi tak? Boleh jadi ya. Everything is about perception. Kenapa 1 tambah 1 3? Sebab dalam dunia ni sebenarnya tak ada benda yang kita boleh katakan ikut aturan apa yang kita nak. Semua is out of control. Dan lagi satu adalah semua dah ditetapkan. Jadi kadang-kadang apa yang kita nak tu tak semestinya kita akan dapat. Sebagai contoh, kalau kita nak 1 tambah 1, tak semestinya jadi 2. Boleh jadi kalau Allah nak kita nak benda tu jadi 3, dia boleh jadi 3. Boleh jadi 4 dan sebagainya. So kalau orang kata 1 tambah 1 2, kita tak boleh kata benda tu betul lah. Tak semestinya. Kita boleh cakap dia betul dan kita boleh cakap dia salah, tapi based on macam mana perception kita boleh terima atau tidak. So kalau macam tu, matematik tambahan yang kita belajar tu 1 tambah 1 jadi 3, kita boleh salahkan dia tak? Matematik tak cakap itu scam tu. Kita tak guna pun masa kita kerja tu. Tak guna Marah pula orang yang buat bom nuklear Hiroshima tu. Tua kesian ni Albert Einstein. Ni apa yang buat bom tu? Oppenheimer. Hmm. Okay, Arifi, ada soalan? Apa topik kita hari ni? Soalan. Interview. Lah, kau macam interview. Soalannya, apa pendapat korang tentang penggunaan AI sekarang? Cuba tanya balik, Cik P. Apa pendapat kita terhadap penggunaan AI zaman sekarang? Penggunaan AI pada zaman sekarang. Apa pendapat kau, Cik P? Cakap je lah, kau nak fikir dulu. Salah tu kau sebenarnya. Penggunaan AI kita boleh katakan kalau AI sekarang ni, zaman sekarang ni, it's about time. Actually, sebab kita tahu at one point tu kita punya dunia ni akan makin maju. Seperti Dr. Mahathir predict 2020 kita punya kereta akan terbang. Dah ada dah. Kereta terbang? Kat mana? Dekat Mimpi kau? Mimpi. Bukan, Tesla dah buat sebenarnya. Tesla dah terbang lah? Dah terbang.
Dia serius. Ada satu ni aku jumpa. Kau tengok kat mana ni? AI yang buat Reddit kereta ke? terbang. AI yang buat AI yang buat dalam video. dalam video lah. Official product tak ada lagi lah. Betul. Biar aku habis cakap dulu. Okay. But it's about time lah. Point dia it's about time. It's about time. Dan dia ada pro and cons dia. Ha. So dia depend on macam mana kita guna benda tu, akan determine apa outcome dan juga benefit daripada AI tu. Sama ada dia memudaratkan kita ataupun memudahkan kita. Klise ya jawapan kau. Itu introduction. Introduction baru. So bila nak benda yang luar daripada kotak, panel kedua lah pula. Okay, panel kedua, Arifi sila. Panel kedua saya introduce dulu. Beliau merupakan, nama beliau adalah Profesor Muhammad Arifiti. Silakan. Okay, kau tepi bagi dia duduk. Baiklah. Okay, Muhammad Profesor apa? Profesor Madia Profesor Madia Syafiti. so panel kita yang first tadi tak ada idea, so dia swap tag team. Oh, macam tu. Kita bagi orang yang mungkin ada idea. So idea tu kena datang dari sini ya? Ya, Dia tak datang dari sini. dah habis. First round dah habis dah. Habis. Second round pula. Asal kerau. Pergi second Ni panel. video yang sama kan ni? Dia sama. Jadi topik tu akan datang dari sini ya? Topik tu datang dari sini. Sepatutnya daripada sini lah yang jawapan paling pernah sekali. Sebab dia datang dari sini. So topik datang dari sini, jawapan pun di di situ. sini. Ya, of course. So dia apa function dia? Tapi tak apa, boleh Tapi tak apa. teruskan. Teruskan. Jadi apa pendapat Dr. Karafi tentang Wow. graduate doktor zaman sekarang ni masih kena melalui kontrak? Oh, masih perlu melalui kontrak Sebenarnya isu kontrak dah lama sangat dah, kan? Dan ini dari sistem dia dulu dan masih lagi sampai sekarang ada masalah tu. So this is the same problem that is keep on repeating, yang in the end akan menyebabkan kerosakan dan juga keruntuhan dekat sistem perubatan dekat Malaysia ni sendiri. Jadi kalau macam tu, apa yang Dr. Karafi rasa boleh menjadikan satu solusi Terus orang- pada solusi untuk orang Soalan ada muda solusi sekarang? terus Betul. Kalau macam tu kalau- senang sebab kerja kita KKM kalau- apa ni. Sebab kita dah tahu kan, benda ni dah jadi berapa lama? Berapa tahun? 10 tahun sejak 10 tahun. zaman Najib lagi. 2015 lah contoh. Maybe 18, 15. 18 tak sampai 10 tahun lagi. Okay, Tapi yelah, kita imagine dia dah berlaku lama. And sekarang orang buat protes semua tak ada apa-apa. Adakah maksudnya protes tu tak memberi apa-apa impact? Protes tu, setiap protes tu memberi impact, tetapi mungkin dalam jangka masa sekejap. Jadi Dia apa solution untuk orang-orang yang graduate yang doktor yang tak ada kerja sekarang? Dia kena prepare all the possibility yang boleh. First adalah kalau dia nak kerja, boleh nak menjadikan Malaysia sebagai salah satu option. Tapi dia kena buka minda dan buat kajian juga untuk jadikan negara lain sebagai option juga untuk dia bekerja. Sebab banyak sangat peluang kat luar sana sebenarnya. Instead of kalau tak nak kerja dekat KKM, takut work-life balance tak ada ke sebagainya. Dan bila kita cakap work-life balance ni, tak semestinya bila tak pergi kerja KKM ni kena kerja klinik sahaja. Tidak. Selain beri klinik tu, kita ada macam-macam cabang lagi. Contohnya macam ada wellness ke, ataupun kita ada macam offshore punya pilihan ke, ataupun OHD dan sebagainya ke. So benda-benda ni memang kena prepare dan buat kajian dahulu semasa dah medik lagi, sebagai medik student lagi sebenarnya. Si. Oh, ni air badminton tadi. Air badminton. InsyaAllah okey kot lagi. Oh. Tapi tengok tak dalam tahu tu lah. Siapa yang minum ada tak gigi kat sini kan? Cloudy ke tak cloudy okey kot. Tak apa. Okay, boleh minum? Oh, Masya Allah. Layanan VIP. Okay. So kiranya contoh kalau even if student tu belajar medik dekat Malaysia, diorang still ada peluang untuk bekerja di luar negara dengan kelayakan sertifikat di Malaysia. Ada, betul. Yang penting universiti tu berdaftar lah. Jangan macam hari tu ada yang belajar daripada universiti tak berdaftar, tiba-tiba kerja dekat Malaysia, dekat klinik, and dia selepas tu jadi menteri. I see. Jadi peluang pekerjaan untuk doktor ni sebenarnya tak banyak lah di Malaysia. Kalau di summarizekan macam tu.
tak banyak di-explore lagi. Tak banyak di-explore. Ha. Jadi peluang pekerja tu banyak. Ada. Tapi doktor tak tahu. Betul. Contohnya macam saya dulu. Sementara saya nak tunggu housemanship, saya kerja dekat Accenture. Accenture ada doktor Saya menggunakan sijil tu, saya pula aku menggunakan sijil degree aku tu untuk kerja dekat syarikat multimedia. Accenture nama dia. Masa tu nak filter video daripada ByteDance lah, TikTok. Masa tu orang masih lagi menari, tak buat konten bermanfaat lagi lah macam kita tengah buat sekarang ni. Okay. So kalau dia nak lari daripada cabang situ lah. Kalau graduate doktor tu nak still mendapatkan professional work yang bukan medical. Betul. Tapi kalau diorang nak masuk ke medical punya, tak banyak jugalah. Susah nak cakap banyak ataupun tidak. Dia undiscovered. Undiscovered. Sebab kadang-kadang yelah, undiscovered paling sesuai. Sebab satu orang fikir quit je klinik. Sedangkan banyak lagi option ada tapi orang tak fikir. Nampaknya kamera kita bergerak. Gempa bumi baby. Nampaknya akan gerak lagi. Betul dia naik balik. Wow. No. Tu I badminton. Nampaknya kamera kita bergerak tanpa ada moderation daripada owner dia. Owner dia gelak-gelak je kat belakang. Ui, ada gempa bumi ke tu? Tapi sambung balik tadi tu kiranya kalau dalam fikiran tu cuma hanya ada fikiran KKM saja, nak stay kat KKM saja dan tak ada option lain, try discover kat luar negara pun ada opportunity juga kalau masih lagi nak kerja hospital. Okay. Jadi pada graduate doktor yang rasa macam susah nak cari kerja dekat Malaysia ni, cuba explore luar Malaysia. InsyaAllah ada peluang untuk bekerja sebagai doktor. Betul. Do your due diligence. Betul. Do it. Do diligence your due. Diligence is your due. Do it. That's true. Okay. Ya, habis lah.